Nampak macam CX-5 lah, tapi kenapa nama dia BT50? Ini adalah pilihan kode kerja dengan spesifikasi premium, iaitu Mazda BT50 versi facelift. Muka depan sekali imbas memang nampak macam CX-5 dengan grafik lampu berbentuk L, lampu belakang baharu, rim baharu serta logo krom Mazda yang lebih besar pada bahagian depan dan juga belakang. Untuk ruang kabin pula, dia mendapat skrin digital 7 inci, skrin tengah 9 inci, sokongan Apple CarPlay dan juga Android Auto, kawalan iklim 2 zon dan upholstery kulit pada tempat duduk dan juga roda steering. Walaupun dia menggunakan asas daripada truk pickup D-Max, untuk BT50 pasaran Malaysia dia hanya dapat enjin 3.0 liter diesel turbo, kuasa 188 HP dan 450 Nm, transmisi automatik 6 kelajuan dan sistem pacuan 4 roda. Yang ini merupakan unit import sepenuhnya daripada Thailand dengan harga jualan dari RM138,000 sahaja. Korang rasa ini berbaloi ke tidak untuk dibeli? Cuba komen sikit dekat bawah sana. Sekian, terima kasih.